3-1 di Vietnam. Ini bukan sekadar kekalahan. Ini adalah signal keras bahawa bola sepak Malaysia masih belum bersedia. Perlawanan sudah tamat. Keputusan sudah pun jelas. Vietnam 3, Malaysia 1. Dan seperti biasa, kita hampir bertahan, hampir bangkit, hampir mencipta sesuatu. Tapi dalam bola sepak, hampir tidak pernah cukup. Persoalannya sekarang, ini titik kebangkitan atau permulaan kepada satu lagi kitaran kegagalan. Kalau kita jujur, 20 minit pertama Malaysia nampak hidup. Ada struktur, ada pergerakan, ada idea. Tapi itu hanya ilusi sebab masalah sebenar kita bukan taktikal. Masalah kita adalah fokus. Setiap kali perlawanan masuk fasa kritikal, kita hilang konsentrasi. Dan Vietnam, mereka tak perlukan banyak peluang. Satu ruang kecil, terus jadi gol. Itulah bezanya pasukan biasa dan pasukan yang tahu cara menang. Pertahanan kita pula jelas bergelut. Bola udara lemah, duel fizikal kalah, dan bila lawan mula tekan, kita mula panik. Satu perkara yang ramai tak nak bincang, umur skuad kita. Majoriti pemain utama sekarang sudah berada di hujung kemuncak. 28, 29, 30 tahun ke atas. Soalan besar, dalam 5 tahun lagi, siapa akan gantikan mereka? Adakah kita sedang bina masa depan atau hanya bertahan untuk hari ini? Dalam game macam ni, yang kita dah nampak sukar menang, kenapa bukan beri peluang kepada pemain muda? Kenapa bukan beri minit kepada Luqman Hakim, Ramadan Saifullah, Harith Haikal, dan Ubaidullah? Ini bukan soal eksperimen, ini soal keberanian untuk bina generasi baharu. Kita kena jujur dalam satu perkara. Naturalisasi bukan jawapan mutlak. Ya, ia boleh bantu cepat. Tapi kalau kita terlalu bergantung, kita akan hilang identiti. Masalah sekarang bukan pemain. Masalah sekarang adalah sistem. Kalau sistem kuat, tak perlu bergantung pada shortcut. Lihat negara lain di ASEAN. Mereka guna naturalisasi secara strategik, bukan sebagai penyelamat. Malaysia kadang-kadang nampak seperti terdesak untuk keputusan segera. Dan ini bahagian paling berat, bukan di padang, tapi di luar padang. Isu dokumen, kes penggantungan, kontroversi pentadbiran. Ini bukan lagi soal kalah menang, ini soal integriti. Bola sepak bukan sekadar permainan, ia adalah kepercayaan. Dan sekarang, kepercayaan itu sedang retak. Malaysia sebenarnya ada potensi. Ada pemain, ada penyokong, ada semangat. Tapi tanpa sistem yang betul, semua itu tak cukup. Jadi sekarang aku nak tanya kau, kita perlukan perubahan kecil atau sudah tiba masa untuk reset total? Sebab kalau kita masih ulang benda yang sama, keputusan yang kita dapat akan tetap sama. Kalau kau betul-betul sayang bola sepak Malaysia, ini masa untuk bersuara. Komen pendapat kau. Dan kalau kau nak analisis bola sepak paling jujur tanpa tapisan, subscribe Northern Football Insight.